Okay, Faris, kalau kita tengok perlombaan tadi memang fight, memang Faris non-stop battle dan memang nak defend on the last lap tu pun memang sukar. And then in the end, good result untuk Faris untuk minggu ni. Memang Faris tunjuk pace yang kuat. So boleh ceritakan sikit macam mana plan untuk race yang Faris ada and apa yang berlaku dalam race tadi. So pertama kali saya nak cakap syukur Alhamdulillah rezeki yang Allah bagi hari ni. Dah lama saya nakkan kemenangan ni. Saya pun untuk sebelum ke Jempol ni saya dah banyak berjanji dengan bos saya kita nak menang dekat Jempol ni. Yamaha dah lama tak dapat tempat pertama di Wira. So saya sangat bersyukur sebab Yamaha dapat tempat pertama. Saya sangat happy. So pada round kali ni saya dan bos dan kru juga berani cuba setup yang baru sebab kita nampak last few round kita tak ada kat atas podium banyak sangat. So kita kena ambil risiko pada hari Sabtu untuk dapatkan tempat pertama untuk hari ni. Syukur Alhamdulillah plan tu risk yang sangat tinggi tapi kita berjaya lah dapat tempat pertama. Ni semua hasil kerja keras daripada tim. Saya nak sangat cakap terima kasih dekat Bos Siva sebab dia lah punca segalanya saya berjaya dekat Kaprik ni. Tak lupa juga Hon Leong Yamaha yang membantu saya support dari belakang dari pelbagai aspek. Bos Ramesh dan juga bos-bos yang lain. Saya sangat terharu dengan kemenangan hari ini sebab dapat tempat pertama dengan orang sekeliling yang sangat supportive lah. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Faris, tahniah. Pada Hakimi, memang nampak ni macam perfect weekend dengan perfect comeback dalam dalam arena Capri. Farid join dalam pusingan keempat tak silap saya and sampai sekarang then now finally dapat victory. So boleh Farid ceritakan so far macam mana weekend ni and macam mana perlombaan tadi dalam condition yang tricky. Pertama kali syukur Alhamdulillah akhirnya perimoan juga untuk race tadi. Saya starting agak bagus dan dia mula petak 6. Saya terus ke posisi nombor 3. Untuk awal-awal tu saya just follow je dulu untuk tengok pace. Selepas tu rakan teammate saya motornya ada masalah teknikal. Jadi saya ambil advantage tu untuk ke depan, saya potong aras. Jadi saya lead sampai ke akhir lap. Syukur Alhamdulillah saya finish nombor 1. Lama saya tunggu. Terima kasih, tahniah. Untuk championship it's already over. Tapi in the end a good result untuk Kasma. Nampak memang ada early push tapi last second Afif buat gap tapi kesilapan dari Afif memberi peluang untuk Kasma jadi juara untuk pusingan ni. So boleh Kasma ceritakan sikit macam mana perlombaan tadi. Tadi Azrul baru beritahu yang dia ada struggle dengan tayar sikit in the end. Memang saya rasa hampir kesemua juga ada masalah yang sama. Masalah pada tayar yang grip lebih kurang macam kat tu makin drop terlalu tinggi lah. Dan saya pun rasa mungkin Afif pun mengalami yang sama dan dia crash kerana mungkin cekaman tayar habis. Tapi apa pun tahniah juga pada Afif, champion. So bagi saya kita fight next year masih ada lagi dan saya cuba sekarang ni untuk target untuk second overall lah untuk season ni. Dan apa pun syukur Alhamdulillah juga, terima kasih kepada pasukan kerana orang cakap tu buat motosikal yang amat menakjubkan. Kerana memang daripada first day pun agak baik saya di sini dan saya cuba try untuk kekalkan motosikal tu momentum dan cuba untuk menang untuk tim. Dan Alhamdulillah saya dapat berikan sebuah orang cakap tu kemenangan lah untuk pasukan. Alhamdulillah, terima kasih dan see you next round. Terima kasih Kasma, tahniah. Juara CP150 2025 untuk kali keempat Ahmad Afif Ahmad dari pasukan Petronas Vinta Yamaha CKJ Racing. So Afif, memang tahun ni Afif konsisten dan dominan dalam kategori CP150 and boleh Afif ceritakan macam mana so far struggle untuk fight untuk championship tahun ni? Okey, pada mulanya saya dah dengar regulation akan berubah pada tahun ni apabila weight motor kita akan bagi sama rata, sama ada rider berat ataupun ringan. Dia akan hadkan satu weight 168. So saya fikir itu ada kelebihan untuk saya kerana saya rider yang paling berat dalam CP150 dan saya cuba ambil peluang itu untuk push lagi sekali tahun ni. Alhamdulillah walaupun persaingan yang sangat sengit daripada customer baju motor ataupun rider lain. So saya cuba keep momentum tu sampai ke saya dapat apa yang saya inginkan pada hari ni. Untuk pusingan 8 ni dekat Jempol, kita dah tahu dah kalau kita sampai sini memang peluang match point untuk Afif dapatkan juara untuk musim ni. Masa crash tadi, sebab kita tahu okay, Afif minimum top 8 dah boleh champion.
masa crash tadi apa yang first thought dalam fikiran Afif? First sekali saya just nak cepat-cepat pick up motor untuk finish dulu race untuk collect points sebanyak mungkin yang saya dapat walaupun saya dah crash. So apa pun alhamdulillah saya dapat overall champion pada hari ni. Sekarang ni dah juara, dah rasa lagi tenang untuk next round ke rasa pressure? Kalau ikutkan minggu ni sangat pressure bagi saya, cuma saya cuba edit dengan tenang. So saya dah rasa sekarang dah rasa tenang untuk fight lagi 2 race. Saya tak ada rasa tekanan apa-apa, cuma saya keep momentum saya untuk ke depan lagi. Terima kasih Afif, lagi sekali tahniah